Assalamualaikum dan hai. Saya Suziana binti Suhaimi, merupakan seorang pelajar jurusan Linguistik di Fakulti Pendidikan Bahasa dan Komunikasi dari Universiti Malaysia Sarawak. Minat saya terhadap bahasa dan bidang penulisan ini merupakan salah satu minat yang mendorong saya untuk mendalami jurusan ini. Tambahan pula, komunikasi merupakan salah satu kunci untuk menyampaikan sebuah mesej dengan secara berkesan. Selain akademik, saya pernah mengikuti program komuniti yang telah dianjurkan oleh pihak UNIMAS. Antaranya ialah saya pernah terlibat dalam gotong royong membersihkan pantai di Pantai Pandan Lundu. Melalui program ini, saya belajar mengenai kepentingan kerjasama, pengurusan masa dan kesedaran mengenai menjaga alam sekitar. Tambahan pula, pengalaman ini juga membantu saya mengasah kemahiran komunikasi, bekerja dalam pasukan serta membina rasa tanggungjawab sosial. Semasa menjalani latihan industri di Pejabat Daerah Samarahan, saya banyak mempelajari perkara baharu. Antaranya, saya telah didedahkan dengan cara penggunaan mesin binding, mesin photostat serta cara untuk mengendalikan pelanggan di bahagian khidmat pengurusan. Selain itu, saya turut mengasah kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan melalui tugasan bersama staf dan supervisor. Dari segi kemahiran, saya menguasai penulisan, copywriting dan copy editing. Tambahan pula, saya menggunakan aplikasi yang berikut untuk menyokong tugasan saya. Dari segi bahasa, saya fasih menggunakan bahasa Melayu, mahir di dalam bahasa Inggeris serta dapat untuk berkomunikasi di dalam bahasa Bidayuh. Akhir kata, saya percaya dengan semangat belajar, sikap proaktif serta minat saya di dalam bidang penulisan ini dapat menyumbang kebaikan bersama. Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk mengenali saya. Dan saya berharap kita akan bekerjasama pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.